kita ni tukang percaya je dah. Nah, bila kita percaya, maka mereka pun bunuh pujang-pujang ni, kita pun kata padang dah, ajaran sesat. Nah, dia buat letup depan di disko, letup di pasar, hak kena orang awam. Bila letup esok, kita terima panggilan telefon. Mengatakan mujahidin ni yang buat, iaitu kawan dia telah berpaling tadah menyelbahi kerajaan dan mengaku ada membuat pelan bersama untuk meletupkan. Keluar dalam waktu itu, dia tu pun gitu dia jahat. Dia pun pakat bunuh perabi. Faham lagi? Bolehkah jelas fahaman Wahabi kesannya pada umat Islam hari ini, ciri-ciri orang yang mengamalkan akidah yang orang yang mengamalkan fahaman ini? Wahabi ni zaman dulu ke zaman ni, zaman dulu tu mereka ini pendakwah yang di antara kerja-kerja mereka ini nak menghentikan khurafat, tapi sekarang ni jadi melampau, jadi ekstrim. Iaitu maknanya duduk marahkan perkara-perkara amalan-amalan yang bukan mungkar, perkara-perkara khilafiyah. Wahabi ni nak kenal dia, kalau orang lain tak betul, dia betul. Kalau dia bercakap tak boleh ikut mazhab Wahabi tu. Kalau dia bercakap, apa kita nak sandarkan pada manusia, kita ikut Nabi lah. Tu dia tu. Biasanya dia bercakap mereka ni nak menegakkan kembali sunnah. Manusia sekarang ni hanya mengikut ulama. Ulama tu manusia, apa ikut manusia. Dia amal-amal perkara yang tidak ada nah daripada Nabi. Berciri-ciri dia. Kalau mazhab Hanafi, dia tak, mazhab Hanbali tak baca kunut. Tapi kita baca kunut. Hanbali bukan Wahabi. Sebab bila kita baca kunut, dia tak marah. Wahabi ni marah. Dan dia berkata orang baca kunut tu tak betul. Dia banyak cara benda-benda lagu ni. Tak boleh dia marah orang baca talqin, duk kata bid'ah, buat tahlil, marah ngaji kubur, marah ke Tok Said, marah ke tarekat, marah ke tasawuf, apa-apa ni. Baru ni kena sakat boh dia. Boh dia kena igak. Bukan kena igak pun dia. Nampak? Ambil buat pergi pejabat je. Tak macam pokok kita kena. Nampak? Mujahidin. Tapi satulah. Memang sepatutnya Wahabi ni dikekang, dihentikan, kerana membawa pecah belah dalam masyarakat. Bawa pecah belah, menghina ulama-ulama pondok, menghina ulama-ulama dulu. Saya Wahabi ni dia mengajar macam kita kau, tapi dia tak kata Imam Syafi'i, dia kata PI. Mana dia nak menghina ulama-ulama. Jadi boleh ikut dah orang gini. Tak usah ikut tapi mereka ni bertopengkan PhD, master dan sebagainya. Hebat atas tu lepas tu duk berebut jawatan. Duk berebut jawatan pengarah ni, malam pengarah ni duk main gitu. Semua tu dibayar oleh kerajaan Arab Saudi. Nampak? Ada orang bayar kat belakang. Puluhan ribu bulan-bulan saja. Kalau kena ingat baru ni pun dalam 15,000 orang kata sebulan dapat free untuk mengembangkan mazhab Wahabi. Lepas tu duduk bawa pecah belah dalam masyarakat. Tok Imam kata taqabbalallahu minna wa minkum, bid'ah. Nampak? Orang ngaji Quran, lepas baca Quran habis dah, orang Qori pun kata sadaqallahul azim, bid'ah, tak boleh juga. Padahal ulama-ulama kata boleh baca. Ulama-ulama besar-besar pada dia bukan ulama besar, dia ulama ustaz kampung saja. Tapi oleh kabel dia kuat, wak naik boleh datang. Dia bukan ulama besar. Kita tak kata dia orang jahil, tapi dia bukanlah ulama besar. Masa saya solat jamak takdim Zuhur dengan Asar, saya nak pergi ke Kuantan lepas Asar. Bila sampai lepas Asar tak ada jadi pergi pula. Bagaimana dengan solat Zuhur saya? Adakah saya kena qada? Saya solat jamak takdim Zuhur dengan Asar, saya nak pergi ke Kuantan lepas Asar. Bila sampai lepas Asar tak jadi pergi, bagaimana dengan solat Zuhur saya? Adakah saya kena qada? Baik. Dia nak pergi Kuantan, tolak dari Cinering. Faham? Solat jamak takdim, siapa di ngecang lampang Zuhur? Nampak tak?
Orang bang Zuhur, dia pun semayang jamak takdim. Faham? Semayang Zuhur, lepas tu bangun semayang Asar, biar nampak masalah. Lepas tu start kereta nak pergi Kuantan. Siapa kat orang jual jagung, tengok jagung, makan jagung. Sakit perut tak jadi pergi. Banyak sangat makan. 15 hotel. Jagung. Faham? Tak jadi pergi Kuantan. Balik semula sini. Tak asal, siapa asal sini. Maka semayang Zuhur tadi jamak takdim kira ni sah dah. Neh sah dah. Nampak walaupun jaraknya siapa kat jual jagung tak siapa pun dia kira 2 marhalah perjalanan dibatalkan situ. Tidak kira kat mana kita semayang, kat mana kita batal. Jadi kita semayang dah jamak tadi tak apa. Semayang asar tu kena buat semula sekarang bila masuk waktu asar. Zuhur okey dah. Selesai dah. Sebab Zuhur tak mesti buat kapung tengah jalan boleh Zuhur. Semayang asar kita buat tu jatuh ke semayang semayang sunat. Ustaz kata bila kita nak solat jamak takhir, kita kena niat dalam waktu Zuhur dan Maghrib. Bagaimana jika kita tidur sebelum waktu Zuhur dan jaga dalam waktu asar? Jadi kita tak niatlah dalam tu. Mana niat kau ni lama tidur. Waktu tadi adakah kita kena qada Zuhur atau buat jamak takhir juga Zuhur dengan asar? Baik. Dia nak semayang kat gi, nak semayang sampai kat highway Zuhur, dan dia ingat nak semayang Zuhur dalam waktu asar sampai di Temeluh sekarang. Dia bawa kereta serang. Umpamanya. Dia ingat dah lagi. Tapi tak masuk waktu Zuhur lagi. Dia cadang kat gi bila masuk waktu Zuhur tak mau main Zuhur. Nak mayang Zuhur dalam waktu asar. Nak jamak takhir. Syarat jamak takhir mesti berniat nak takhir tu dalam waktu Zuhur. Jangan tak masuk Zuhur lagi, tak sah lagi niat. Kena masuk Zuhur dulu. Bila masuk Zuhur, niat aku nak semayang Zuhur dalam waktu asar sekarang, baru sah. Tiba-tiba dak Zuhur, dia pun tertidur. Tertidur. Kejut tak kejut sampai asar. Faham? Bawa kereta. Kata-kata dia kata dak sidang itu. Molek bawa. Faham? Tidurlah. Contoh tidur sungguh. Dia maka lagu mana tadi? Dalam waktu Zuhur dia tak niat pun nak jamak takhir, ni kejut waktu asar dah. Jadi kena buat dak semayang Zuhur. Jawabnya kena buat semayang Zuhur dengan asar tu. Faham? Tapi dia nak tahu semayang Zuhur ni jadi ke qada ke ataupun jamak takhir. Jawabnya jadi qada. Dia jadi jamak takhir. Faham? Sebab syarat jamak takhir kena niat dalam waktu Zuhur. Bila tak ada syarat, tak ada masyruq. Cuma mengqada Zuhur ni tak berdosa kerana kamu tertidur sehingga tak sempat nak niat dalam waktu Zuhur. Qada wajib qada. Lepas tu semayang asar. Jadi dipanggil semayang itu qada. Dan nak buat 2 rakaat boleh 2 rakaat boleh. Jamak tak jadi. Faham? Dia tak panggil jamak lah, semayang qada lah. Kejut pukul 5 lah, pukul 5 dah. Dia pun semayang Zuhur 2 rakaat. Boleh tak 2 rakaat itu? Boleh pasal musafir. Tapi tak panggil jamak, dia panggil qada. Sebab apa? Jamak dia kena niat dalam waktu Zuhur. Faham lagi? Dah berdosa tak? Tak berdosa.